Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Zahir bin Syari, pengarah SW Corp Wilayah Kepulan. Pertamanya saya ucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada semua yang menyertai webinar pada hari ini. So, pagi ini kita ada sedikit aktiviti vlogging yang melibatkan skuad rakan muda cinta alam di BKL. So, kita bersama NGO Lestari Alam, rakan muda di BKL, Alam Flora dan juga SW Corp akan melaksanakan sedikit kerja-kerja pembersihan lah di tebing sungai Bona di kawasan Wangsa Maju. Jadi hasrat kita adalah untuk menjembarluaskan amalan mencintai kebersihan khususnya kepada penduduk di KL dan juga generasi muda. Jadi kita berharap aktiviti-aktiviti ini akan mendapat sambutan dan juga sokongan di kalangan komuniti kita. Sama-sama kita bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Tahniah diucapkan.